Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami duk dengar macam-macam isu kebelakangan ni berkaitan dengan statement-statement yang mai daripada Prof Solehah. Adalah beberapa perkara kontroversi yang dia duk cakap kebelakangan ni. So setakat ni kami tak dengar lagi pandangan Datuk Mufti tentang isu-isu berkaitan ni. So minta pandangan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang pertamanya kita dari sudut kebebasan akademik, iaitu memberikan pandangan yang berbeza ataupun memberikan ijtihad baru itu tidaklah suatu isu, bahkan kita menggalakkan pandangan-pandangan baru yang segar jika pandangan itu ada asas. Di sudut itu saya tidak lihat begitu bermasalah. Cumanya ia menjadi bermasalah apabila fakta-fakta yang dikemukakan itu salah. Dan saya melihatlah ada beberapa isu yang beliau bangkitkan, yang sebahagian tu saya tak nak ulas lah. Contohnya tentang orang Melayu ada ilmu boleh terbang, ajar orang Cina kungfu terbang, itu pun tak apalah sama ada dia superstitious ataupun satu andaian, ataupun yang lainnya tentang cerita yang panas sekarang ni, iaitu orang Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu. Itu pun saya ingat bukan sesuatu yang begitu getir untuk seorang memberi pandangan demikian. Tapi saya ada tengok satu video beliau yang membabitkan tentang isteri Nabi, iaitu Khadijah. Yang ni bagi saya serius, walaupun beliau menafikan bahawa beliau tak kata Khadijah daripada orang Melayu. Tetapi ada sepotong perkataan yang dia sebutkan yang bagi saya sangat serius di dalam ilmu sirah dan sangat tidak wajar diucapkan oleh seorang yang mempunyai title profesor, kerana ini membabitkan dunia akademik. Saya tak mahu membincangkan tentang bacaan-bacaan beliau yang salah di segi bahasa Arab tentang antara zikru dan zakar dan seumpamanya, itu telah disebut oleh pihak yang lain. Tapi saya nak cakap tentang sirah ni. Dalam ucapan beliau tu, beliau menyatakan berdasarkan pencarian beliau, penulis-penulis Arab tidak menulis dengan detail siapa Khadijah itu. Dan ini sebenarnya dakwaan yang serius, kerana menganggap ataupun memberikan gambaran kepada orang bahawasanya tidak ada orang Islam tidak mengenali siapa sebenarnya isteri Nabi mereka yang pertama, iaitu Khadijah. Dia menyebut penulis-penulis Arab. Tentu tidak ada penulis lain melainkan penulis Arab, takkan penulis Melayu, takkan juga penulis Cina ataupun India, kerana Khadijah adalah orang Arab. Pertama, dakwaan itu satu pencemaran, satu tuduhan kepada sirah Nabi SAW tentang maklumat dalam sirah Nabi. Yang kedua, ia dakwaan yang salah. Berdasarkan pencarian beliau, beliau cari di mana sehingga beliau tidak jumpa. Kalau beliau cari dalam buku sejarah Melayu, memang beliau tidak akan jumpa Khadijah. Tapi kalau beliau cari penulisan orang-orang Arab yang beliau namakan penulis-penulis Arab, apa yang beliau maksudkan? Kalau beliau baca At-Tabaqatul Kubra oleh Ibnu Sa'ad umpamanya, telah menyebut tentang begitu banyak maklumat tentang Khadijah. Kalau beliau membaca umpamanya Ibnu Athir, Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, dia akan melihat tentang Khadijah. Kalau beliau membaca umpama tentang Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab oleh Ibnu Abdul Bar, dia akan dapati begitu banyak cerita tentang Khadijah. Kalau dia membaca Siyar A'lamun Nubala oleh Al-Zahabi, dalam pencetakan baru ni lebih kurang 7-8 muka surat tentang Khadijah saja. Ini kitab-kitab tarajum yang besar. Kalau beliau membaca Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah oleh Imam Ibn Hajar, juga akan mendapati tentang terjemahan Khadijah.
disebut Khadijah itu siapa? Khadijah binti Khuwailid, binti Ibnu Asad, Ibnu Abdul Uzza, bin Qusay, bin Kilab, Al-Qushairi, Al-Qurashiyah, Al-Asadiyah. Disebut nama dia. Dia bin Khuwailid. Khuwailid itu anak kepada Asad. Asad anak kepada Abdul Uzza. Abdul Uzza anak pada Qusay. Qusay anak pada Kilab. Sehingga seterusnya. Sebab Qusay sampai Kilab sampai atas semua itu nasab yang dimaklumi. Kerana nasab Qusay bin Kilab dan ke atas ialah di situ bertemunya nasab antara Khadijah dan nasab Nabi SAW umpamanya. Di Al-Asadiyah, Al-Qurashiyah, Al-Asadiyah disebut tentang Khadijah ni. Suami dia Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi, suami dia yang pertama, disebut di dalam sirah. Kemudian suami dia yang kedua, Atiq bin A'id Al-Makhzumi, disebut nama di dalam sirah. Siapa suami dia? Sebelum dia ada dua suami sebelum berkahwin dengan Nabi SAW. Ibunya Fatimah umpamanya. Disebut namanya di dalam sirah. Fatimah binti Zaidah bin Asam bin Hadam, disebut namanya di dalam sirah. Artinya bukan satu saksiah yang tak diketahui. Apa lagi yang beliau nak maksudkan dengan tak disebut dengan detail? Ini sebutan seorang yang memakai title profesor di sebuah universiti yang telah membuat kenyataan yang orang awam jika tak tahu akan sangka, oh rupanya Khadijah ni tak disebut dengan detail di dalam sirah kita. Itu satu tuduhan terhadap sirah. Indirectly ia satu tuduhan seluruh umat Islam tidak mengenali Ummul Mukminin yang pertama yang begitu disanjung, iaitu Khadijah binti Khuwailid binti Asad bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Qurashiyah Al-Asadiyah. Seolah-olah mereka tak kenal. Dan ini satu tuduhan yang besar diucapkan oleh seorang. Kalau itu beliau gagal untuk membuat carian, yang beliau kata berdasarkan carian beliau, bagaimana beliau membuat kajian tentang sejarah dan sirah? Saya tidak mau timbul isu rum, mengajar orang Melayu belajar, orang Melayu mengajar rum buat kapal ke apa, ataupun kungfu terbang ke apa, itu satu hal yang lain, mungkin boleh dijawab oleh ahli sejarawan yang lain. Tapi ini satu bidang di dalam hadis dan juga dalam bidang di dalam tarajum, bidang di dalam mengenali para periwayat ini dan mengenali latar sahabat ini adalah bidang agama yang beliau telah masuk ke dalam hal itu, dan bagi saya membuat satu tuduhan terhadap sirah yang besar, seolah-olah kita ni orang Islam ni tak mengenali siapakah isteri Nabi mereka sendiri. Sedangkan salah satu ciri sirah itu pada sosok Nabi itu ialah wuduh. Nabi itu jelas, bukan satu sosok yang tidak diketahui latarnya. Mungkin ada nama-nama tertentu dalam sejarah, mungkin tidak begitu detail. Ada, tetapi ini orang terpenting Nabi, Khadijah. Tiba-tiba diberitahu hasil pencarian beliau didapati penulis-penulis Arab tidak menulis dengan detail siapa Khadijah. Ini satu dakwaan yang besar dan berat yang beliau mesti menarik balik dakwaan ini. Keadaan ini membuktikan keupayaan metodologi beliau, keupayaan membuat kajian sejarah dan sirah itu tidak cukup untuk beliau memperkatakan tentang sejarah Islam dan seumpamanya. Saya harap beliau tarik balik hal seperti ini. Saya tak tahu video beliau tu, saya bukan dengar dakwaan, saya dengar beliau cakap sendiri. Saya tak mau timbul lah, mungkin beliau tak kata Khadijah itu orang Melayu ke apa. Saya bukan soal tu, saya quote apa yang beliau sebut itu. Pada rangkap itu. Rangkap itu ada satu rangkap yang salah. Daun kadang-kadang penaksub yang mengikut ni kadang-kadang pun percayalah, oh rupanya Khadijah ni kita tak tahu dia siapa umpamanya. Ini sangat bahaya dakwaan yang seperti ini. Itu saya ingat beliau mesti tarik balik. Walaupun beliau mungkin kata video tu dah lama, saya tak pasti, tapi apabila heboh isu beliau ni,
Beliau tu video tu dihantar, saya lihat. Saya rasa ini beliau mesti tarik balik atau minta supaya pihak media sosial menarik balik atau memadamkan kenyataan beliau itu.